Hello Fauzan. Arman dengan Siti ada kat sini jumpa Datuk Hamdan. Apa? Kenapa tak maklumkan lebih awal, Wanja? Kau tunggu aku kat situ, aku datang sekarang. Cik Aman, Ya, Siti. Ada apa? saya ada something nak beritahu Cik Aman, tapi saya tak sure if Cik Aman percaya ke tak. Cakap je, saya dengar. Sebenarnya, saya dengar something daripada suara hati Fauzan. Dia ada mention nama Datuk Hamdan. Dia cakap confident dia datang daripada pelaburan besar Datuk Hamdan and relationship dia rapat dengan Bina baik. Arman, I have to say, idea awak ni sangat menarik. Penghijauan bandar. Sesuatu yang dekat pada hati saya. Terima kasih, Datuk. Projek ini bukan saja boleh bagi kita keuntungan, tapi boleh juga bagi impak positif kepada masyarakat. Hello Fauzan. Arman dengan Siti ada kat sini jumpa Datuk Hamdan. Apa? Kenapa tak maklumkan lebih awal, Wanja? Kau tunggu aku kat situ, aku datang sekarang. Okey. Saya rasa boleh teruskanlah, ya. Saya bersetuju untuk menyokong projek ni. Bukan saja projek ini akan membawa keuntungan, tetapi juga akan beri manfaat pada masyarakat. Terima kasih, Datuk. Percaya Datuk amat bermakna bagi kami. Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.